Selamat datang ke panduan penggunaan laman web biz.magicbluemalaysia.com. Dalam video ini kami akan menerangkan setiap halaman utama dan fungsinya untuk memudahkan anda mengurus akaun. Halaman akaun saya. Untuk mengakses maklumat pribadi anda tekan akaun saya. Di halaman ini anda akan menemui maklumat seperti nama, nombor ID, rank semasa, nilai belian PV, serta polisi syarikat dan terma syarat yang telah dipersetujui. Jangan lupa untuk mengisi butiran akaun bank anda bagi memudahkan pembayaran bonus bulanan. Pastikan semua maklumat yang dipaparkan adalah tepat, termasuk maklumat waris untuk tuntutan khairat kematian. Anda juga boleh menukar kata laluan anda di sini. Jika terlupa kata laluan, hubungi HQ untuk tetapan semula. Halaman utama. Di halaman utama anda boleh melihat purchase value pribadi dan kumpulan untuk bulan semasa dan bulan sebelumnya. Selain itu terdapat juga graf laporan pendapatan, pendaftaran ahli harian dan bulanan, serta memo rasmi daripada HQ. Halaman genealogy. Halaman ini memaparkan struktur dan rangkaian organisasi anda dalam 13 kolom, termasuk ID, nama, rank, PV pribadi, PV kumpulan, dan maklumat pembelian terakhir dan lain-lain. Perhatikan nombor ID yang berwarna merah yang menandakan ahli tersebut tidak aktif. Pastikan ahli melakukan pengesahan MyCard sebelum mereka dapat membuat pembelian dalam sistem. Halaman pesanan. Di sini anda boleh melihat sejarah pesanan terdahulu serta senarai harga dan stok sedia ada. Anda juga boleh kongsikan link pembelian kepada pelanggan untuk membuat pesanan terus kepada HQ. Untuk panduan lebih lanjut, sila rujuk video penerangan tentang cara membuat pembelian. Halaman pendaftaran. Halaman ini memudahkan proses pendaftaran ahli baharu. Anda boleh berkongsi link pendaftaran dengan prospek untuk mereka mendaftar sendiri. Yuran pendaftaran adalah Rp35 bersahaja dengan dua pilihan pembayaran, Senang Pay atau Bill Please. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk video penerangan pendaftaran. Halaman penyata bulanan. Di sini anda boleh mengakses penyata bulanan semasa dan sebelumnya. Penyata rasmi akan disahkan selepas 7 hari bulan setiap bulan. Pada akhir tahun, HQ akan mengeluarkan borang CP58 untuk kegunaan ahli. Rujuk video penerangan kiraan bonus untuk pemahaman lebih lanjut. Halaman library. Halaman ini menyediakan pelbagai bahan bacaan untuk ahli, termasuk informasi produk, ayat iklan, dan tips bonus. Anda juga boleh menyemak rekod bacaan pribadi dan pasukan anda. Halaman superstar. Sesuatu yang menarik akan datang. Nantikan kejutan besar daripada HQ. Halaman laporan. Di halaman laporan, anda boleh melihat rekod belian individu, item yang telah dibeli dan pendaftaran ahli dalam tempoh yang ditetapkan. Pastikan anda memantau keaktifan ahli di bawah anda dan ambil tindakan bagi mengelakkan status mereka kekal tidak aktif. Halaman hubungi. Perlukan bantuan? Halaman ini menyediakan waktu operasi HQ talian hotline dan perkhidmatan pelanggan. Anda juga boleh menyertai grup sokongan Telegram dan mengikuti akaun media sosial rasmi HQ. Dengan memahami fungsi setiap halaman anda kini, lebih bersedia untuk mengurus akaun dan perniagaan anda dengan lebih efektif. Teruskan bersama MaxBlue dan capai kejayaan bersama kami. Bersama sebarkan kebaikan. Terima kasih kerana menonton.